Seorang penceramah berkata tawasul adalah haram. Saya mahu kepastian tentang hukum tawasul yang sebenar, Arab maklum. Dia tanya tentang tawasul kerana ada orang ceramah tawasul tu haram. Dengar baik-baik. Tawasul ni doa. Doa ni ada dua cara. Satu doa tanpa tawasul, satu doa ada tawasul. Dua-dua ni boleh. Mai nak tunjuk contoh biar reti bahasa. Anak sakit, kita berdoa, ya Allah sembuhkanlah anakku. Itu doa minta Allah sembuh anak, tapi tidak ada tawasul. Hukumnya biasa, boleh. Yang kedua, ada tawasul. Hukumnya harus juga, iaitu kita pergi di Mekah, kita duduk kat Hijri Ismail, atau kita doa depan Kaabah. Ya Allah, berkat Kaabah yang ada di hadapanku ini, sembuhkanlah anakku. Kita minta Allah sembuhkan anak, cuma sebut berkat Kaabah di depan kita. Dipanggil doa tu ada tawasul. Kita pergi di kubur imam-imam ulama, kubur wali, kubur sahabat. Contoh, depan kita kubur Sayyidina Uthman, contoh, atau kubur Sayyidina Hamzah. Kita anak sakit di rumah, ya Allah, lepas kita ziarah kubur, kita berdoa lah kepada kubur tu. Kemudian kita kata, ya Allah sembuhkanlah sakit anakku. Itu doa juga, tidak ada tawasul walaupun dikubur. Yang kedua, doa ada tawasul. Ya Allah, berkat sahabat yang bernama Uthman bin Affan yang disemadikan di sini, sembuhkanlah anakku. Itu doa ada tawasul. Dua-dua doa boleh belaka. Siapa kata tak boleh, teruk dalam air cor. Semua ulama kata boleh. Yang dipertikaikan ialah tawasul yang salah, iaitu pergi di kubur, pergi suruh orang yang mati bangun, di balik berobat anak dia. Itu baru tawasul yang salah.